Nak miskin tu susah sikit lah. Bukan sebab simpan emas terus buat kita kaya raya atau cepat untung. Tapi emas boleh bantu kita mengekalkan nilai kekayaan yang kita ada. Saya bagi contoh mudah. Lebih kurang 15 tahun dulu dengan RM400, kita boleh dapat sekitar 10 gram emas. Ketika harga emas sekitar RM40 1 gram. RM400 pada waktu tu bukan sedikit. Malah seorang kawan saya pernah bercerita, itulah gaji beliau ketika bekerja di kilang. Belum campur overtime lagi. Sekarang cuba tengok nilai RM400. Untuk keluarga kecil, RM400 ni mungkin dah boleh habis barang dapur je. Belum masuk lagi bil elektrik, bil air, minyak, pendidikan anak dan macam-macam lagi. Tapi kalau RM400 yang kita ada 15 tahun dulu kita tukarkan kepada 10 gram emas hari ni, 10 gram tersebut telah mempunyai sekitar RM6,000. Bergantung pada harga semasa. Nampak tak bezaannya? RM400 masih RM400. Tapi 10 gram emas yang dibeli dengan harga RM400, nilainya dah pun berubah mengikut keadaan semasa. Inilah antara sebab orang simpan emas untuk jangka panjang. Bukan semata-mata nak kejar untung cepat, tapi untuk mengekalkan kuasa beli dan nilai simpanan apabila nilai wang berubah dari masa ke semasa. Sebab tu saya selalu kata, emas tak semestinya buat kita kaya cepat, tapi ia boleh bantu kita susah untuk jatuh miskin. Kalau ada 10 gram, sasarkan pula 20 gram, kemudian 50 gram, kemudian 100 gram. Dan kalau mampu, bina sehingga 200 gram emas sebagai salah satu aset keluarga. Tak perlu tunggu kaya untuk mula menyimpan emas. Mula dengan kemampuan yang sedia ada. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi aset. Bermula hari ini, bina simpanan emas untuk masa depan. Saya tunjukkan cara. Boleh rujuk video tersepinkan. Follow saya rapat-rapat untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.